Petikan 3. Pengumuman. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan pengumuman berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Salam sejahtera. Untuk makluman semua, Taman Perumahan Gemilang telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak denggi berikutan berlakunya kes denggi biasa dan denggi berdarah. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan gotong royong secara kendiri. Pertama, berus dan cuci serta terbalikkan bekas simpanan air yang tidak digunakan. Kemudian, kutip dan buang bekas yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Anda boleh menggunakan racun penghalau nyamuk pada waktu pagi dan petang di dalam rumah. Sila beri kerjasama sekiranya Unit Kawalan Vektor Kementerian Kesihatan Malaysia datang untuk membuat pemeriksaan atau membuat semburan fogging. Tindakan akan dikenakan jika premis anda didapati tidak mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, denda tidak melebihi ringgit Malaysia RM10,000 atau dipenjarakan selama 1 tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi ringgit Malaysia RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Denda harian pula tidak melebihi ringgit Malaysia RM500 bagi setiap 1 hari kesalahan, diteruskan sehingga punca pembiakan dihapuskan. Sekiranya anda atau ahli keluarga anda bergejala, dapatkan rawatan dengan segera di klinik atau di hospital yang berhampiran. Kenal pasti gejala demam denggi seperti demam panas, sakit kepala yang teruk, ruam pada kulit, sakit sendi dan muntah-muntah. Luangkan masa 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan persekitaran anda kerana tindakan awal boleh menyelamatkan nyawa. Menangani denggi adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 3. Pengumuman. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan pengumuman berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Salam sejahtera. Untuk makluman semua, Taman Perumahan Gemilang telah diisytiharkan sebagai kawasan wabak denggi berikutan berlakunya kes denggi biasa dan denggi berdarah. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan gotong royong secara kendiri. Pertama, berus dan cuci serta terbalikkan bekas simpanan air yang tidak digunakan. Kemudian, kutip dan buang bekas yang berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Anda boleh menggunakan racun penghalau nyamuk pada waktu pagi dan petang di dalam rumah. Sila beri kerjasama sekiranya Unit Kawalan Vektor Kementerian Kesihatan Malaysia datang untuk membuat pemeriksaan atau membuat semburan fogging. Tindakan akan dikenakan jika premis anda didapati tidak mengawal pembiakan nyamuk Aedes. Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, denda tidak melebihi ringgit Malaysia RM10,000 atau dipenjarakan selama satu tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali boleh dikenakan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi ringgit Malaysia RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Denda harian pula tidak melebihi ringgit Malaysia RM500 bagi setiap satu hari kesalahan diteruskan sehingga punca pembiakan dihapuskan. Sekiranya anda atau ahli keluarga anda bergejala, dapatkan rawatan dengan segera di klinik atau di hospital yang berhampiran. Kenal pasti gejala demam denggi seperti demam panas, sakit kepala yang teruk, ruam pada kulit, sakit sendi dan muntah-muntah. Luangkan masa 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan persekitaran anda kerana tindakan awal boleh menyelamatkan nyawa. Menangani denggi adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.